pergi kepada usaha-usaha kerajaan untuk mewujudkan perpaduan. Yang pertama ialah rukun negara. Seperti yang kita tahu, ada 5 prinsip rukun negara yang kita perlu percaya ataupun perlu ikuti, seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepadan dan kesusilaan. 5 prinsip rukun negara ni semua rakyat perlu ikut dan perlu patuhi prinsip-prinsip rukun negara. Okey, seterusnya kita pergi kepada sambutan Hari Kebangsaan. Seperti mana kita tahu lagu tanggal 31 bulan 8 57, Merdeka, Merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Pada tanggal 31 bulan 8 57 adalah hari di mana rakyat Malaysia telah merdeka pada tarikh tersebut. Hal ini dapat mengeratkan lagi silaturahim apabila rakyat Malaysia menyambut Hari Kebangsaan. Seterusnya, bahasa kebangsaan. Seperti yang kita maklum, bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Bahasa ibunda kita ialah bahasa Melayu juga, kalau kita seperti mana kita tahu. Ada slogan mengatakan bahasa jiwa bangsa. Okey, seterusnya pergi kepada pendidikan. Dalam aspek pendidikan ini, guru-guru perlulah menitik beratkan terhadap murid-murid tentang betapa pentingnya untuk mewujudkan perpaduan. Hal ini kerana apabila perpaduan dibentuk, dapat mengeratkan lagi silaturahim dan dapat mengelakkan lagi pergaduhan, seperti mana kita tahu terjadinya 13 Mei 1963. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan usaha-usaha kerajaan untuk mewujudkan perpaduan. Yang pertama, kita lihat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan menjaminkan kestabilan politik dan ekonomi. Dalam kepentingan 3 ni, kita boleh lihat usaha yang boleh kita lakukan ialah kerajaan mewujudkan rukun negara. Seperti yang kita maklum, rukun negara ni adanya 5 prinsip rukun negara selepas berlakunya peristiwa 13 Mei. Berlakunya 13 Mei, banyak pertumpahan darah berlaku